Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Rumah Zalan. Okey, ketika ini saya berada di kebun mangga harum manis. Okey, untuk kali ini saya ingin kongsikan tentang sesuatu yang baru bagi saya, iaitu terbuang. Rupanya penggemar harum manis. Boleh lihat sekarang. Memanglah. Ketika musim berbunga, lalak adalah penggemar bunga harum manis. Okey, ini ketika buah hampir masak atau matang. Lihat Okey, cukup teruja ni. Okey, sedang makan ni. Sungguh lahap ni. Oi. Seronok yang tengok ni. Okey, terbuang. Makan harum manis cukup rancak ni. Okey. Sesuatu yang baru bagi saya setelah hampir 11 tahun mengusahakan kebun mangga harum manis. Okey, untuk tahun 2025 ini buah tidak banyak. Tambah pula dimakan terbuang tikus dan tupai. Okey, boleh lihatlah buah ada sedikit lagi yang perlu dipungut. Okey, berebut dengan musang, terutamanya musang. InsyaAllah lah dapat dipungut lagi . Okey, itu saja info dari saya. Sekian, terima kasih.